Dengar sini semua sekali. Apabila mendapat hukuman, 3 barisan di hadapan saya gerak. Skuad hendaklah bersedia, berlari, berbaris dalam 3 barisan. Di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya menghadap. Faham itu skuad? 3 barisan di hadapan saya gerak. Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri. Dalam satu barisan, para. Dari kanan, nombor. Nombor ganjil, 1 langkah ke hadapan, genap, 1 langkah ke belakang. Gerak. Orang sebelah kanan sekali, diam. Nombor ganjil, bergerak ke kanan, genap, bergerak ke kiri. Kanan dan kiri, sing. Jadikan 3 barisan, cepat jalan. Assalamualaikum, skuad. Pada pagi ini, saya akan mengawalkan skuad. Penanda sebelah kanan sekali ialah Kadet Abu. Penanda sebelah kiri sekali ialah Kadet Ali. Itu adalah barisan hadapan. Barisan tengah, tengah juga. Barisan belakang, belakang juga. Arahan yang salah jangan dibuat. Arahan saya yang betul, skuad hendaklah buat dengan betul dan cergas. Faham itu skuad? Faham itu skuad? Faham itu skuad? Pada hari ini saya akan mengajar bergerak ke kanan, kanan sing. Kata perintah bergerak ke kanan, kanan sing. Kata perintah dengan nombor gerak kanan dengan nombor. Kanan sing. Skuad 1. Dengan pantas bergerak ke kanan dengan menggunakan tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri. Skuad 2. Dengan pantas mengangkat kaki kiri 45 darjah dan meletakkan di sebelah kaki kanan menggunakan tumit kaki kiri. Menghadap ke hadapan, kiri, sing. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.